Biasanya kalau saya beli cadar katil saiz king, harga dia mesti dalam 100-200 macam tu lah. Tapi saya jumpa satu produk ni, ada 17 warna, kain cotton, kain sejuk. Harga dia murah je, tak sampai RM60. Ni lah. Saya ambil saiz king, saya ambil kali hitam. Baru je sampai tadi. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Tengok review produk ni, ramai yang cakap bagus. So kita try beli satu. Dapat satu comforter. Ni dia comforter. Betul, ini dia punya cadar dia. Kain cotton, kain sejuk, tak berbulu. Boleh masuk washing machine. Untuk saiz king ni kan, ada 1, 2, 3, 4 bantal, sarung bantal kepala dan 1 sarung bantal panjang ataupun bolster case. Jom kita pasang, kejap lagi kita tengok macam mana rupa dia lepas dah pasang. Ini dia punya comforter. Ini dia punya sarung bantal. Untuk dia punya sarung bantal, ngam-ngam fit dengan dia punya bantal. Begitu juga dengan dia punya sarung bantal yang panjang ni. Saya punya tilam tebal dia 10 inci, cuma ni bahagian tepi ni dia tak dapat cover semualah. Dia punya kualiti dia sepadan lah dengan dia punya harga dia. Jadi kepada korang yang berminat, boleh dapatkan di link yang dah pun saya sediakan.